Okey guys, dah tunggu lama dah kan? Okey, keputusan untuk calon jaya UPU online akan mula dibuka check it out guys. 22 hari bulan Mei sehinggalah 31 hari bulan Mei. Alright, tahun 2026 ni. Untuk lepasan SPM 2025. Okey, mana-mana yang dah menerima tawaran matrikulasi, yang sedang menunggu PISMP, IPG, tak apa, tekan je. Tekan je terima kalau dapat UPU nanti jangan risau, dia tidak menjejaskan mana-mana permohonan sekalipun. Okey? Debaran semakin hangat. Betul tak? Sabar, jangan banyak overthinking sangat. Okey, doa yang baik-baik, insya-Allah rezeki pasti tidak akan salah alamat. Betul tak? Okey? Dan yang paling penting, follow cikgu. Arigatou gozaimasu.